Okey, lauk kita dah masak. Sebab kita tak perlu tunggu lama. Dia dah mendidih, cantik mendidih penuh. Kita dah boleh angkat. Sebab ayam saya dah masak. Kalau ayam mentah saya masak ni sekarang, belum lagi boleh diangkat. Mau 1 jam lagi. Sebab dia baru nak keluarkan darah dia. Lambat ya. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zada nak share resepi limau gajus. Grup daripada 3 bas daripada 2 grup. 2 grup 3 bas ya. 1 bas daripada 1 grup daripada Negeri Sembilan, 2 grup daripada Tangkak Muar. Okey, kita nak goreng ni dulu. Panaskan minyak di kuali. Kita nak buat bawang goreng dia dulu ya. So kita nak tumis bawang besar ni. Okey, sementara nak tunggu ni kita nak kisar puan. Yang kita nak kisar lada merah, buah keras, halia, bawang besar, bawang putih. So kita nak kisar ni. Okey, macam ni dah boleh angkat lah. Saya tumis serai dulu ya. Kita nak tumis serai. Nampak macam banyak tapi ni 2 batang. Ya, satu resepi 2 batang. Okey, kita tumis kejap sampai serai ni naik bau. Dah start bau ya. Okey, kita masukkan bahan yang kita dah kisar ni tadi. Kita tumis sampai dia pecah minyak ataupun sampai dia garing ya. Kita tumis sampai garing, pecah minyak, kita akan masukkan daun limau. Bukan daun limau nipis. Ya. Okey, ini dah garing nampak puan ya. Dah garing maksudnya dah pecah minyak macam ni. Ya. Okey. Saya nak masukkan serbuk kunyit. Tadi dalam resepi kita kata pakai kunyit. Saya tak pakai kunyit hidup ya puan, saya pakai kunyit serbuk sebab saya tak nak blender saya kuning. Kalau tak ada kunyit hidup baru puan pakai kunyit serbuk. Sebab kunyit hidup dia punya khasiat lebih daripada kunyit serbuk. Okey, kita masukkan sikit air. Saya masuk garam ya. Saya masuk garam dulu ya. Okey. Jadi kita masukkan ayam. Okey. So saya nak masukkan sedikit air limau ya. So kita kena rasa nanti masam dia. Masam ikut suka masing-masing. Ada orang dia suka masam. Okey, kita nak masukkan juga buah tomato yang kita dah kerat-kerat ni. Okey, kita balik-balik sekejap. Alright. Kita dah gaul rata, saya nak masukkan santan. Santan pun saya bagi usulkatan 200 ml. Ikut puan lah. Ada orang dia suka pekat-pekat. Kita balik-balik sekejap. Kemudian saya tambah air. Ya. Okey, dah mendidih. Kita nak masukkan cili hijau, bawang goreng dan gajus. Saya tak goreng gajus ni. Saya masuk terus gajus macam ni. Kalau puan suka banyak, letaklah banyak, tak ada masalah. Okey, saya nak masak dah lauk kita. Okey, masam dah okey. Kita tak perlu masam sangat sebab kita tak masak ikan, kita masak ayam. So tak perlu masam sangat. Ya. Kalau masak ikan, masam sikit sedap. Nanti puan rasa. Kalau puan rasa tak sedap, letaklah apa-apa benda yang puan biasa letak. Tak ada masalah. Kalau puan rasa tak kena dekat tekak, kurang manis, tambahlah gula. Saya rasa dah okey pada tekak saya. Ya, okey, yang ini dah siap masak. Okey, dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu resepi limau gajus buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.